Kalau hampa susah sangat nak konsisten untuk dapatkan badan idaman sebab mulut asyik nak makan sedap je kan, cuba buat high protein creamy sesame tofu udon ni pula. Especially untuk korang yang selalu nak cheat day tu, sebab menu ni pun dah rasa macam cheat day. So jom kita buat. First kali kita masak dulu daging kisar ni. Kalau korang nak pakai udang ke daging ke ayam ke, ikut sukalah, ikut cita rasa. Lepas tu kita perasakan dia dengan light soy sauce, lada putih and garam sikit. Masak-masakkan dia sampailah masak elok macam ni and put aside. Lepas tu untuk kuah dia super simple. Cari soft tofu. Yang ni memang high protein tau. Dah tak perlu nak masak, tinggal blend je dengan flavor. Ni saya blend dengan roasted sesame and garlic oil. Kalau hampa nak pakai gochujang ke, ikutlah. Lepas tu hampa tengok tekstur dia tu creamy, pekat. Yang paling penting high protein. Lepas tu flavorkan dia sikit dengan garam ke lada sikit. And then kita nak masakkan kita punya Japanese udon. Rebus dia saja around seminit ke 2 minit, agak-agak lembut macam ni, elok macam ni kan. And then dah boleh plating lah. Lepas tu dah bolehlah curahkan kita punya creamy tofu yang high protein ni. Lepas tu letak daging lagi, memang high protein. Lepas tu saya letak cucumber yang dah dicincang halus, yang letak dalam ais. So dia jadi super crunchy and fresh, memang sedap. So cepat share resepi ni dekat kawan, dekat pasangan diet korang untuk buat sama-sama resepi ni untuk dapatkan badan idaman, and follow untuk banyak lagi resepi menarik macam ni.